Disebutkan 1.6 juta, yang lain-lain itu ialah termasuk cukai, bayar hotel, itu semua adalah wang yang dibayar untuk yang dibayar kepada syarikat, ataupun wang itu masih lagi dalam negara kita. Bukan kita kata 1.6 juta itu bayar pada semua. Hanya 900,000 saja kepada K-pop. Yang lain tu dari segi pengangkutan, dari segi security, dari segi hotel, dari segi makanan dan sebagainya. Itu semuanya adalah bayaran yang kita bayar pada pembekal tempatan. Kerajaan hanya mendahulukan bayaran. Ini hanya dari segi accounting. Sedangkan kita mendapat tajaan dari segi cash pada waktu tersebut, akhirnya sebanyak 2.3 juta. Bayaran awal yang kita buat sebanyak 900,000 sebenarnya sudah cukup untuk ditampung oleh cash tersebut. Jadi tentang isu mereka tidak ditaja, tidak timbul. Kita mesti melihat kejayaan Hari Belia ia telah melibatkan penyertaan pihak swasta, di mana pihak swasta misalnya Standard Chartered misalnya datang menganjurkan larian gembiranya fun run, seperti NASA datang, Telekom, syarikat lain menganjurkan pelbagai program lain yang memberi nilai kira-kira 26 juta ringgit pada waktu tersebut. Ada juga yang datang untuk memberikan tajaan secara in kind. Mereka bagi air, mereka bagi SIM card, mereka bagi t-shirt dan sebagainya yang bernilai 1.9 juta ringgit. Dan ada juga yang datang memberi cash, dan jumlah cash yang kita terima pada waktu tersebut ialah kira 2.3 juta ringgit. Dan ianya cash datang secara beransur-ansur. Sebanyak 3 kumpulan yang datang, dan ketiga kumpulan ini saya difahamkan merupakan kumpulan yang 10 terpopular, top 10 di Korea pada waktu itu, dengan memberikan meminta bayaran sebanyak 100,000 US satu kumpulan. Maknanya lebih kurang 900,000 kita. Jauh lebih murah daripada harga pasaran yang biasa diperolehi, kerana mereka menganggap ini program datang ke Malaysia tidak ada tiket dikenakan dan sebagainya. Tolong jangan lihat bahawa program ini program K-pop, tetapi ia mesti lihat program Hari Belia. K-pop hanyalah satu daripada 500 acara yang lain. Sebab itulah apabila kita menganggap bahawa K-pop pada waktu itu adalah satu acara yang boleh menarik kehadiran pelbagai kaum. Kalau kita ambil satu penyanyi yang tertentu, mungkin orang Melayu saja suka. Kalau penyanyi yang tertentu, mungkin orang Cina suka. Tapi pada waktu tersebut, pandangan bahawa yang boleh menarik pelbagai kaum ialah K-pop. Itu pandangan daripada golongan belia.